Tips simpan dan kumpul RM20,000 dalam masa 2 tahun. Ramai orang nak ada tabungan besar tapi tak tahu nak mula dari mana. Safe, tengok sampai habis. Matlamat kita mudah je. Nak kumpul RM20,000 dalam masa 2 tahun. Tapi kalau kita simpan duit tunai, risikonya bocor dan terhakis inflasi. Sebab itu, cara paling berkesan, kita tukar semua duit ni jadi emas seperti ini. Sekarang harga emas sekitar RM583 1 gram. Jadi RM20,000 bersamaan lebih kurang 3-4 gram emas je. Kalaulah kita bahagi 24 bulan, bermakna anda cuma perlu simpan 1.4 gram setiap bulan. Itu saja. Jadi, kalau bajet ketat, boleh je mula serendah RM100 sebulan dulu. 100 dapat 0.117 gram emas. Lama-lama kumpul lah. Yang penting kita kena konsisten. Harga emas pula terbukti naik 10% setahun selama 10 tahun kebelakang ini. Tapi tahun ini saja dah lebih 40% dah. Jadi nak tak saya bantu anda mulakan tabungan emas serendah RM100 saja melalui akaun Gap Gold Accumulation Program Public Gold seperti ini? Untuk bermula, rujuk video saya tentang 4 langkah daftar akaun Public Gold. Saya akan bimbing cara simpan emas yang terbaik untuk anda. Jom kumpul emas 1 kg.